Nina, maaf sangat Mak lewat. Apa khabar, Makcik? Baik, sihat. Semua sihat. Bapa Lina datang tak? Bapa dia ada kerja kat rumah. Banyak kerja. Saya ingat Bapa Lina Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni, saya dengar Ramadan ni, awak tolong Maksum masak dekat masjid ni. Yelah bang. Maksum tu, sakit dia tu dari dulu macam tu. Yalah, tak apalah, jumpa besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bang. Macam mana terawih tadi? Ramai korang? Alhamdulillah lah, ramai. Abang, saya rasa kan kalau awak pergi kelas bahasa isyarat yang akan datang ni, mesti Lina seronok bang. Kenapa pula saya nak pergi? Abang tak teringin ke nak berborak, nak bercakap dengan Lina? Kalau saya belajar sekalipun, boleh ke dia bercakap? Bukan macam tu maksud saya. Saya ni berharap sangat abang dapat... Berharap apa? Kalau nak cakap pasal harapan ni, saya ni berapa lama saya berharap? Abang... Selepas pembedahan impian koklear ni, peluang Lina untuk mendengar dan bercakap amat tinggi. Walaupun kosnya mahal sikit, tapi peluang Lina lebih cerah untuk dapat mendengar. Abah janji, satu hari nanti Lina boleh mendengar dan bercakap. Sebagai ibu dan bapa, buatlah keputusan yang terbaik. Sebab ini demi masa depan anak. Suaraku tak pernah didengari olehmu dan sesiapa pun. Tapi ku ingin didengari olehmu. Abang, saya dekat rumah Maksum lagi ni. Tengah sibuk tolong Maksum buat persiapan raya. Momen, lama tak nampak? Kelas Lina hari ni habis lambat. Boleh abang temankan Lina balik hari ni? Assalamualaikum, Abah. Lina minta maaf sebab suruh Mak tipu Abah.
Lina betul-betul nak Abah ada kat sini untuk dengar sendiri suara Lina. Inilah yang selama ni Abah nak dengar kan? Abah tak perlu rasa bersalah. Bukan salah Abah pun. Mungkin semuanya dah tertulis. Lina memang tak boleh bercakap. Tapi Abah boleh kan? Tolonglah bercakap dengan anak Abah ni. Lina nak dengar sangat suara Abah. Lina sayang sangat Abah. Sepenuh hati Lina. Tolong jangan putus harapan dengan Lina. Abah janji akan berusaha. Hei! Abah janji satu hari nanti Lina boleh mendengar dan bercakap. Suaraku tak pernah didengari olehmu dan sesiapa pun. Tapi ku ingin didengari olehmu dari hatiku ke hatimu. Walau tak kesempatan kau memberiku suara, tak pernah ku bertanya kenapa kau tiada sentiasa. Dan kini ingin ku mengatakan sesuatu. Sudikah kau mendengar suara hatiku?